Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang sedang menonton YouTube channel Ejun Faizun. Ya. Sekarang kita berada di Pasar Pagi Selidin. Ini kedai makan jadi kita makan. Nampak tu jualan-jualan ni. Kenapa I? Jadi kita dah selesai makan pagi. Dah kenyang lah? Dah kenyang lah Ai makan apa tadi? Roti canai. Kita nak berangkat terus pergi ke Pulau Pinang atas urusan kita pada hari esok. Dan hari ni kita jalan-jalan lah kalau sampai sana. Okey, jom kita pergi kat kereta kita. Okey, sekarang kita dah sampai lah dekat kereta kita. Ni dah kereta kita. Ya. Berkilat kan? Kita dah cuci semalam. Ya. Ya. Kereta kita parking kat tepi jalan. Okey, jadi kita akan gerak sekarang. Bye-bye ya. Sekarang kita dalam perjalanan. Dah masuk dalam kereta. Kita pun dekat atas highway. Ya. Tengok tu semuanya. Tu wes kecil tu je biasalah. Dia dah ke alam lain. Okey. Kita teruskan perjalanan. Bye-bye. Okey. Macam biasalah. Bila kita pertengahan jalan ni, demon semua dah lebur dah. Tidur. Ni baru bangun tidur jadi. Anak tidur yang kecil tu. Dia belakang tu. Mak. Dah terlentang sekali dengan Zira. Kita masih meneruskan perjalanan. Dan kita akan berhenti di depan tu sekejap untuk kita berehat. Okey. Jadi sekarang kita dah sampai di Tol Juru. Perhentian dekat sini, dekat petrol pump sini. Dia kecil dah bangun tidur dah. Bangun tidur. Dengan bau busuknya dia tak mandi lagi. Ya masam lah bau dia kan. Liwarnya keluar je. Tidur kan dari tadi nampak tu. Mamanya pergi toilet. Ya pun tidur tadi. Ya. Abang tidur ke abang mana? Kat belakang. Oh lena dia tidur. Habis tengoklah dengan tilamnya. Nama barin memang lena lah. Itu. Ya. Ni bangun tidur. Nampak. Apa dia nampak tu? Okey, kita tunggu mamanya sampai dulu. Mama. Okey. Dan sebelum kita nak bergerak semula, kita tengok dari Batu Gajah kita isi minyak penuh sampai ke Tol Juru. Minyak kita stay masih penuh. Ni orang gabau jimat cermat amalan mulia ni. Jimat kita pakai eco nampak tu ada lampu hijau tu. Dia ada mode eco kat sini. Nak pakai power mode ada. Tapi kita pakai eco mode lah. Kita jalan pelan-pelan jadi 80 ke 90 km lah kita bawa lebih kurang. Tak ada laju sangat. Tak ada laju, tak ada pelan. Janji selamat sampai. Itu bela minyak kita. Tengok. Berbalik atau tidak, kita pakai kereta Al-Zabari. Itu dah mandi dah. Dia dah mandi dah. Mak ni tak ada mandikan. Bapak ni kena mandikan tadi. Sebabnya toilet perempuan beratur je dia keluar. Ni baru clear. Sekarang kita dalam perjalanan nak ke seberang. Kita lalui jambatan yang pertama. Ni dah jambatan Pulau Pinang. Dekat tepi ni ada kabel elektrik dia orang buat
Atas dalam air laut lah. Mak. Oh, cantik pun. Kabel elektrik. Ni jambatan dia. Kita lalu untuk menyeberang ke Pulau Pinang. Jadi sekarang kita sampai di Batu Feringgi, Pulau Pinang. Kita datang sini lah. Santai dekat sini dulu sementara apa? Kita nak tunggu pergi ke ni lah, tempat penginapan kita kan. Pukul 3 baru boleh check in. Kita lepak ni kejap, santai-santai, lepak makan dekat atas sana ada tempat makan tu. Boleh tengok pemandangan laut juga. Kalau lapar kita lepak atas makan. Jadi sementara tu kita santai-santai dulu lah kat sini dengan anak-anak. Ya, Fatira? Ya, seronok ke? Ayah? Dah macam tu lah buat. Ni ada orang mancin. Tak tahu apa yang dipancin. Tengok. Seronok dia, nampak? Rizal. Wala liur dia. Dia macam tu. Situ dekat rumah opah kan. Memang dua dia biasa lah. Tak boleh dijaga tu. Apa? Ya? Memang dapat main air laut. Macam tu lah. Main macam tu je, jangan masuk dalam. Main, jangan pergi tengah, tepi je. Kau. Jangan basahkan seluar. Faham? Okey, sekarang kita dah sampai dekat homestay parking. Parking kereta homestay. Dah ambil barang. Ya? Ni ambil barang apa? Popok. Kita di tingkat 5. Parking lah, parking tingkat 5 lah. Tapi homestay dia tak tahu tingkat berapa lagi. Tinggi sikit je. Okey, jom. Tinggi sikit je. Jadi sekarang kita sudah pun sampai ke homestay yang kita nak menginap malam ni ya. Okey, jom kita masuk. Ya, itu dia nya. Homestay kita. Ni toilet dah. Jangan toilet dulu. Toilet dia cantik. Boleh lah. Kita ada sini peti ais. Atas bawah ada. Sejuk lah. Tengok tak ada isi apa-apa. Tak ada isi. Kena isi sendiri. Dapur gas ni. Dapur elektrik. Sinki macam biasalah. Buat basuh pinggan. Ada oven. Pembakar roti, masak nasi. Macam-macam ada ni. Masak air boleh. Ni lah. Dia punya pekakas dah. Dia cermin lah. Nak cerminkan diri kat sini lah. Kan? Okey, cantik. Dekat. Buat apa tu? Yang jadi magam tu boleh masuk ke dalam ni. Lu je dia senyap. Dia nak macam ni lah. Seronok dia. Sini pada cermin juga. Nampak? Ni ada macam rock lah. Letak barang lah. Kita ada kipas. Ya makan apa? Kupok tanah. Potato. Kita ada tapi ni dia special sikit Kita ada PS2 pula. PS4. Ni joystick PS4. Jangan rosak dah, jenuh nak ganti. Kan? Kita tengok dekat dalam bilik. Air apa? Air mana seluar air? Tak ada. Dia pakai tuala je, seluarnya basah. Ni bilik. Bilik ya.
Mama. Apa nak tidur eh? Apa itu lah? Apa tidur dulu? Oh, Apa tu tingkat? memang ngam-ngam tepi tingkap dulu kan. Apa dekat bawah kolamnya? Oh, katanya ya. Kita buka tingkap lah. Ada kosong. Yo, angin masuk. Oh, angin kuat. Mana bawah? Jangan jatuh phone tu dah. Wah, oh tu kolamnya. Kalau jatuh pun tak apa, dah lari kan. Dah set. Buat tu. Wah. Apa dia miliknya? Tingkat 25. Tutup balik. Gaya pula rasanya. Tingkat 25 Zira. Sebenarnya. Katil ni je satu. Berebut lagi kita nak tidur kan. Ayo gas pendar je. Nampak tak? Nampak tak? Hmm. Nampak tak? Dia pakai seluar ni. Ya. Dia nak pakai seluar dengan baju labubu. Saya takut. Ayo lari. Ni sofa lah. Sofa kat depan lah. Meja makan pun dia bagi 2 kerusi je. Ni macam 2 orang lah. Untuk 2 orang je lah duduk kat sini sebenarnya. Tapi okey lah. Tak ada masalah. Kita boleh duduk atas lantai. Okey, itu saja. Kita jumpa di video seterusnya. Ini color. Tu ada? Kita tengok depan ni ke mana pula kita pergi. Cak, Kita pergi lagi. yeah. Lompat kan. Okey, seperti biasalah. Saya main ni nak mandi kolam. Angin kuat kan. Kalau mandi, bangun dia daripada kolam tu mesti sejuk gila kan. Ni view lah. Kita boleh nampak lah jambatan Pulau Pinang. Nampak tu jelas nampak. And kita zoom sikit. Itu dia jambatan Pulau Pinang. Boleh nampak dari sini. Di view dia cantik lah. Okay. Kita bagi ada kolam untuk budak. Sebelah ni untuk orang dewasa. Kecil tu memang dia yang paling gembira kali ni. Oh, nak air mandi. Sebab saya nak lompat tu. Nak lompat? Nak lompat macam mana? Oh. Ya? Mana yang mandi? Apa lah malas nak masuk. Baju pula rasanya. Okey, jadi sekarang kita dah sampai dekat Padang Kota Lama bersama dengan Ai. Nampak? Kita dah sampai ke Padang Kota Lama. Ya. Clear malam-malam clear Ni dia baru bangun tidur. Ya? Jangan menangis Bangun tidur je menangis. Kita nak pergi cari makanan yang lazat, iaitu apa dia Ai? Rojak Pasembo kan? Okey, jom kita pergi tengok Rojak Pasembo. Okey, sekarang kita dah sampai dah dekat tempat yang kita nak tuju tadi. Tempat makan ni pasti dah. Nak makan apa dia? Tak makan. Dia nanti dah beli baru yang nak makan. Itu dia Pasembo. Ini yang viral tu. Musim Pasembo. Tengok tu makanan dia. Nampak tu. Oh, mantap. Tengok berapa ramai orang sampai meja tak ada yang kosong. Nampak tu penuh. Nampak. Tak ada kosong meja. Kita terpaksa ambil meja ni. Duduk sini dengan air. Dia mana nak belok tu. Cak. Ini dia menu kita. Tak seberapa kan. Tapi dia nak bagi ada berapa. Nampaknya dia ada berapa. Udang 2 ekor, sotong, satu fish stick lah, sipol. Ni menu-menu yang lain lah. Kalau kau main datang sini, mana yang nampak tu memang ramah mata lah. Nak milihnya kan? Kita pilih yang kita nak lah. Jadi kita boleh ambil
Okey. Oh, ni dia kitchen tu. Cucur udang. Tapi ni pun dah banyak, dah kena ambil dulu. Nak ambil cucur udang lagi kan. Kita makan ni lah. Tada! Ini menu kita tadi. Rojak pasir embuk tadi. Nampak tak? Dia nampak macam sikit je kan. Dia jadi macam ni jadi banyak. Semua sekali RM69. Tu udang. Ada udang pula. Ikan bakar. Air makan ikan bakar air. Kan? Ni pun makan juga. Pasal embuk ni. Kira mana? Buluran semua kan. Kelaparan. Okay, kita makan dulu. Yeah. Okey, ni dia. Nampak tu. Dah nak habis dah tapi banyak lagi ni. Sebabnya dia tak makan sangat. Awak seorang je makan je mana mahu ya. Hari dia makan satu je hotdog dia. Lepas tu dia tak makan lah. Zero dia ngojek gaduh. Kerang bakar. Jangan-jangan dapat. Udah jatuh kerang. Sedap ya? Ya sedap ya? Sedap ya? Pandai you makan kerang. Aduh. Pandai makan kerang. Ya. Kita nak habiskan ni, tak tahu boleh habis ni. Tapi nak tak nak kita kena habiskan juga. Sebab takut pembaziran. Ya. Okey. Kita makan dulu. Jom. Okey, kita pun dah siap berkemas. Ya, nak keluar daripada homestay ni. Ya. Cok, nampak tu. Dua adik. Kita kemas nak balik. Nak keluar dari sini lah. Nak pergi ke tempat urusan yang kita nak nak selesai kan. Ataupun kita balik ke rumah. Nampak ni beg dah kemas lah. Ni budak ni, tengok tu. Hidung ni semalam jatuh tersembam. Sakit? Ni bayi ni apa? Okey. Bye ya. Adik buat bye. Bye bye. Ay, tadi sini. Bye. Okey, jadi sekarang kita sudah pun sampai ke tempat urusan yang kita nak uruskan lah. Dia di dalam sana. Dekat kedutaan ni, kedutaan Indonesia. Okey, sekarang kita lepak dulu lah. Makan dekat tepi jalan. Air, ya. Dia minum apa tu? Ni. Kita lepak makan ni lah. Nasi putih. Mak dia makan roti, Air makan nasi lemak. Dekat sana ada orang meniaga. Sini dah. Kita order makan. Jadi, kita makan dulu. Jadi, sebelum kita balik ke Ipoh, Batu Gajah Perak, kita singgah dekat Pamat Western. Air. Pamat Western kita, yalah ini buat pertama kali lah kita makan dekat sini. Dekat depan Pamat Western sendiri. Nampak. Pamat Western. Ya. Jadi kita try lah makan dekat sini. Padu tak padu. Ni chicken chop grill, lamb chop grill. Zira, dia nak makan ya? Dia nunggu chicken chop dia lah. Chicken chop goreng ni. Air makan spaghetti. Air makan spaghetti. Okay. Mamanya dekat sana. Nunggu giliran beli apa tu adik baby dia. Adik. Lepas tu kita
kita boleh menjamu selera. Alright. Dan makanan kita pun semua sudah habis Last sekali air punya baru sampai. Dia last sekali makan. Air. Apa? Kita air. Pedas. Pedas? Pedas sikit tak apa. Ni spaghetti meatball. Chicken chop grill. Ni chicken chop ayam goreng. Ini macam biasalah, lamb chop. Jambu. Ini lah. Apa ni? Tak apa. Kentang tu kan makan macam tu. Okey, kita makan dulu, lepas ni baru kita chow. Okey, jadi selesailah sudah kita punya apa? Kita punya tadi santapan kita. Makan dekat Pamak Western. Dengan cuba tengok hidung dia. Hidung dia luka semalam jatuh dekat padang kota. Ada budak tu tertolak dia. Tersembam habis. Gigi pun berdarah malam. Tapi apa pun dia tetap sihat Cok. Sihat Okey. Apa bila sih? Ni dia. Air dengan ya tak mau maintain tu. Ya, Pamak Western kita dah selesai, jadi kita nak balik. Terus balik rumah. Okey, jadi itu sajalah video kita untuk hari ini. InsyaAllah kita ada rezeki jumpa di video akan datang, video yang lain. Okey, itu saja daripada kita. Okey, bye-bye ya. Bye-bye. Buat itu buruk. Okey, assalamualaikum.